Berikutnya ialah hukuman bukan saja adil, tapi hendaklah kelihatan adil. Di Malaysia, sekali saya akan bahaskan tentang hudud. Di Malaysia, Kartika, tak apa, kalau dia rela hukum, kita tak ada masalah. Itu hak dia. Bagus pula. Tetapi di Malaysia, ada beberapa perkara yang saya tengok CNN ada sebut, ada beberapa, ialah isu Kartika ni sakanlah CNN apa entah. Tapi kita lihat benda tu di sudut hukum Islam, dan berikutnya ialah Mahkamah Islam hendaklah menunjukkan nilai yang adil. Pertama, sejak dulu saya sebut, kes tentang wanita mesti adil. Kalau betapa banyak kes cerai, talak, kezaliman rumah tangga yang bertahun-tahun tak diselesaikan, tiba-tiba apabila ada perempuan minum arak, dengan cepat dia dibawa kepada untuk dihukum. Ini menyebabkan orang mempertikaikan. Tidak seimbang. Kedua, toke-toke arak dalam negara ini, ni yang minum ni ialah orang yang terpengaruh kepada iklan arak saja. Siapa toke? Orang kata bukan Islam. Pergi tengok tengah buat dia tengok. Pasal apa toke-toke ni tak kena sebab? Sebahagian toke-toke ini ialah orang-orang ternama, yang mereka merupakan kadang-kadang dihormati dan disembah oleh rakyat. Mereka bebas. Hamba Allah ni, kalau nak kena tak apa, dia rela, saya tak nak mengasalah. Tapi hukum Islam apabila tidak seimbang seperti ini, maka menimbulkan isu Kartika ni.